Cepat sangat nampak dah mandi. Cuci muka saja dah. Oh, itu pasal lah bau masuk. Cik Ramli pakai lawan dah mana? Nak ke rumah Matahir, Makcik. Matahir? Matahir itu siapa? Matahir yang Makcik Matahir itu orang ni gemik. Di sini begini, panjang-panjang. Kujang. Matahir itu apa kerjanya? Gosok gigi harimau lah. Hah? Gosok gigi harimau? Cik, nanti tak cukup duit lah. Pinjam duit tu RM10 boleh? Aku ada duit 1 sen kat sini. 1 sen tak ada. Alah, kena lokit lah, Din. Pinjam mak kau kejap lah. Nanti dapat gaji aku bayar. Iyalah. Marah pula. Hai Cik Ramli. Lawa nampaknya. Nak ke mana ni? Saya nak ke rumah Mak Tahir lah. Mak Tahir? Mak Tahir ke Mak Tahir? Sumpah Cik Norma, saya tak ada Mak Tahir, sumpah. Mak Tahir tu? Mak Tahir mana? Mak Tahir tak kenal. Mak Tahir tak tahu. Mak Tahir anak Pak Pusing Ongek, kaki kuntuk kepala kemek. Ha? Tak pernah dengar pula. Yang mana satu? Adalah yang selalu datang di sini tu. Yang mana? Yang kepala otaknya berjambul tu. Tinggal di mana? Tinggal di rumah lah. Takkan tinggal dalam longkang. Iyalah, rumahnya di mana? Oh, rumahnya tepi laut. Nak, dapat gaji tu boleh buat. Duit apa ni? Tidak, Cik Norma. Ramli dia kekurangan duit. Jadi nak pinjam dengan saya tak ada duit. Saya pinjam dengan mak. Sudah, kasih balik duit tu sama mak. Nah, ambil duit ni. Lain kali kalau tak ada duit, jangan minta dengan orang. Minta dengan saya. Nah, ambillah. Jangan marah. Nampaknya kau dah kena ikut. Sebab itulah malam tadi aku mimpi gigi kau bertabur. Kebanyakan